Assalamualaikum dan selamat kembali ke saluran YouTube Cikgu Nama Ming Lao Shi. Dan insyaAllah hari ini saya akan sambung bedah buku teks Matematik tahun 2 Jilid 1 pada muka surat 71 dan seterusnya lah. Dan sebelum saya mulakan video saya kali ini, jangan lupa untuk langgan saluran saya, kongsikan video ini dan juga tekan butang suka kalau rasa video saya ini dapat membantu anda di rumah. Dan pada muka surat 71 ini, kita akan belajar darab ataupun kali. Dan dekat sini kita ada 认识乘法 认识乘法 认识dekat sini ada maksud mengenali, kenali. Dan 乘法 ini ada maksud darab ataupun kali, darab lah. Okay? Dan dekat sini okay, dia kata 有三组小鸟，每组两只，共六只小鸟。 Saya ulang, 有三只 minta maaf, 有三组小鸟，每组两只，共六只小鸟。 Okay, 有三组 ada tiga kumpulan, 小鸟 burung, 每组 setiap kumpulan, 两只 dua ekor, 共六只小鸟 jumlahnya 2 ekor burung. Minta maaf, jumlahnya 6 ekor burung. Okey, bukan 2 ya, maaf, tapi 6. Okey. Dan dekat sini zu ini adalah penjodoh bilangan untuk kumpulan dan zhi dekat sini adalah penjodoh bilangan untuk haiwan ataupun ekor. Okey, dan dekat sini kita ada 2 加2加2等于6. 2 tambah 2 tambah 2 bersamaan dengan 6. 3乘2等于6. 3 kali 2 bersamaan dengan 6. Dan dekat sini bahasa Cina 3 darab 2, 3 kali 2 sama dengan dalam bahasa Cina kita kena sebut 3乘2等于6. Okey. Dan 乘 ini adalah darab, adalah kali, dan 等于 ini adalah sama dengan ataupun equal dalam bahasa Inggeris. Okey, dan dekat sini kita ada 5加5加5加5等于 dan 多少, berapa. Dan dekat sini kita ada 4 kali 5. Okey, 5 ini ada 4 kali, sebab itu 4乘5等于多少. Okey, dan dekat sini okey, anak-anak pun kena tahulah okey, istilah-istilah yang ada dekat pendaraban ini, iaitu kita ada 乘数, 乘数, nombor yang untuk didarab ataupun darab, nombor darab dekat sini. Dan kita ada 乘号, simbol darab, dan kita ada 积. Hasil darab itu dalam bahasa Cina disebut sebagai 积. Okey, dan robot ini dia tanya 4表示什么? 4表示什么? 4 menunjukkan apa? Okey, 表示 ini ada maksud menunjukkan. Dan dekat sini ada bunga, dan kemudian ada soalan daripada siput ini, dia kata 花朵是相加5个6还是相加6个5? Saya ulang. Okey, dia kata 花朵是相加5个6还是相加6个5? Dia tanya 花朵 bunga, 相加saling tambah. Okey, 5个6, 5 kali 6, 5 6 ke, 还是 ini ada maksud ke, 相加 saling tambah, 6个5, 6 5. Okey, ada 5 ada 6 kali ataupun 6 ada 5 kali. Okey, dan dekat sini 5个6 ini ada maksud 6 ada 5 kali, dan 6个5 ini ada maksud 5 ada 6 kali. Jadi boleh cuba minta anak kira lah dekat sini, adakah 6 ada 5 ataupun 5 ada 6 kali. Okey, dan kita cuba tengok muka surat seterusnya. Dan dekat sini kita ada 有3排，每排4个，共12个格子。Saya ulang, 有3排，每排4个，共12个格子。Okey, dan dekat sini dia kata ada 3 baris dan setiap baris 4 dan jumlahnya 12 kotak.
Dan pai dekat sini adalah penjodoh bilangan rujuk kepada baris. Dan ke ini adalah penjodoh bilangan lah umum. Dan dekat sini umum dia rujuk kepada kotak. Ke zi ini rujuk kepada kotak. Dan 3乘4等于12. Dan dekat sini kalau kita kira dari bawah dia akan jadi 有4排，每排3个，共12个格子。Saya ulang, 有4排，每排3个，共12个格子。Ada 4 baris. Okey, setiap baris 3. Jumlahnya 12 kotak. Dan sama macam tadi, pai ini ada baris lah, bermaksud baris penjodoh bilangan. Jadi dekat sini ada 4 lah, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kira dari sini ada 3, 1, 2, 3. Dan dikata setiap baris ada 3 kotak. Okey, 1, 2, 3. Okey, dan 共12个格子 jumlahnya 12 kotak. Dan 4乘3等于12. Okey, dan budak lelaki ini dikata 3和4交换位置后答案 3 dan 4, 3 和4 交换位置. Okey, tukar kedudukan. Dan ho ini ada maksud selepas. Jadi selepas 3 dan 4 bertukar kedudukan, ta'an, jawapannya, okey, tetap sama. Okey, 我知道4乘5等于20, 那么5乘4等于, okey, dan budak perempuan ini dikata, 我知道, saya tahu, 4乘5等于20, 4 darab 5 bersamaan dengan 20. 那么kalau begitu, 5乘4等于5 kali 4 bersamaan dengan, cuba tanya anak-anak. Okey, dan kita teruskan dengan muka surat seterusnya. Okey, di muka surat 73 kita ada 2的乘法. 2的乘法. Okey, dia ada maksud 2 punya hasil darab ataupun 2 punya kali pendarapan 2. Okey, dan dekat sini kita ada 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 lah. Dan dekat sini kita ada sifir. Okey, sifir. Okey, sifir kita kena hafal. Okey, dekat sekolah kena hafal dekat sekolah. Jadi dekat sini sebelum kita tengok sifir, sebelum kita cuba hafal sifir dalam bahasa Cina, okey, dia kata 1串2颗2串4颗3串接下去lah dan bersambung lah. Dan dekat sini dia kata 1串. Okey, 串 dekat sini dia juga adalah penjodoh bilangan rujuk kepada macam tangkai. Dan 2颗rujuk kepada ke ini rujuk kepada penjodoh bilangan juga, iaitu biji. Jadi 1 tangkai 2 biji, 2 tangkai 4 biji, 3 tangkai berapa biji. Okey, dan kita sambung dan ada cara mudahnya iaitu sifir. Okey, tapi dekat sini saya nak maklumkan, kalau anak-anak dapat ataupun berjaya hafal sifir dalam bahasa Cina, bagi saya dia memudahkan anak-anak untuk kira. Okey, sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris lah, sebab dia akan kira dalam bahasa Cina juga kalau dia berjaya hafal sifir dalam bahasa Cina. Sebab dia memendekkan masa. Okey, sebab sifir dalam bahasa Cina sebenarnya tak perlu pun sebut darab dekat tengah-tengah. Okey, dia sebut nombor ataupun dia sebut angka sahaja, iaitu kalau senang nak hafal, kalau anak-anak dah hafal sifir itu 1, 2, 2, 2, 4, 3, 2, 6, 4, 2, 8, 5, 2, 10, 6, 2, 12, 7, 2, 14, 8, 2, 16, 9, 2, 18. Jadi cuma hafal dia punya nombor, dia punya angka sahaja. Bila dah selalu sebut, selalu hafal, selalu ulang benda tu, insyaAllah akan ingat. Okey, dan kemudian muka surat seterusnya. Okey, dan dekat sini kita ada 4的乘法. Okey, pendarapan 4 ataupun 4 punya darab. Okey, dan dekat sini dikata 记住1乘4等于4再加4就是2乘4等于8. Okey, saya ulanglah. Okey, ayat ini dikata 记住1乘4等于4再加4就是2乘4等于8. 记住, dia minta ingat 1 kali 4 bersamaan dengan 4. Okey, 再加 kemudian tambah lagi 4. Okey, 就是 adalah 2 kali 4 bersamaan dengan 8.
Okey, dan ini adalah tipsnya lah untuk kita hafal sifir dalam bahasa Cina. Dan dekat sini kita ada sifir 4 ataupun dekat sini 4 的乘法 ataupun yang tadi 2的乘法, kita boleh fahamkan sifir 2, sifir 4 lah macam tu. Okey, dan sifir 4-nya macam ini. 144 248 34 12 44 16 54 20 64 24 74 28 84 32 94 36. Okey, saya berhenti sampai 94 sahaja, dan kalau ikutkan sifir 4 yang sepatutnya dihafal sampai 12. 12 kali 4. Okey, dan kita teruskan. Okey, dan dekat sini kita ada pada 乘法, 8 punya darab ataupun sifir 8. Okey, dan dekat sini robot ni dia kata 4和8的乘法有一些机相同, 4和8的乘法有一些机相同. Dan dia kata apa? Okey, 4和8, 4 dan 8的乘法 punya sifir 有一些, ada beberapa apa? Ji dekat sini tadi saya dah bagi tahu, ji ini ada maksud hasil darab. Jadi dia kata sifir 4 dan 8 punya hasil darab ada beberapa daripadanya xiang tong, sama. Dan dekat sini sifir 8 188 286 38 24 48 32 58 40 68 48 56 88 64 98 72. Okey, dan kemudian kita teruskan. Okey, 5的乘法, 5的乘法, 5 punya darab ataupun sifir 5. Dan dekat sini, okey, yang ini 10位lah. Okey, nilai tempat 10, 个位 nilai tempat sah. Okey, dan dekat sini saya tak ulang lebih banyak lah. Kita ada 个位 10位, 个位10位, 个位10位 yang akan sambung lah sampai ke darjah 5, darjah 6. Okey, dan sifir 5, 155 250 355 45 20 55 25 65 30 75 35 85 40 95 45. Dan kita teruskan dengan sifir yang seterusnya, iaitu sifir 10. Shi de cheng fa. Okey, shi de cheng fa, 10 punya kali, 10 punya darab ataupun sifir 10. 1 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90. Jadi kalau siapa yang tak tahu bahasa Cina, bila dengar pun macam macam sama je kan. Okey, jadi robot ini dia kata 10的乘法很简单. Okey, dia kata sifir 10 sangat senang, sangat mudah. Okey, dan dia kata robot yang ini dia tanya pula, okey, dia cakap 比较5和10的乘法, 比较5和10的乘法. Dan 比较 dekat sini ada maksud bandingkan, membandingkan, dan dia minta bandingkan sifir 5 dan 10. Okey, dan kita teruskan 3 的乘法, hasil darab 3, sifir 3 ataupun 3 punya darab. Dan dekat sini kita ada 个位10位lah. Okey, nilai tempat sah, nilai 40. Dan dikata robot ini 我知道3乘2等于6, 那么2乘3等于. Okey, dan dikata saya tahu 3 kali 2 bersamaan dengan 6. Kalau begitu 2 kali 3 bersamaan dengan, cuba tanya anak-anak. Okey, dan sifir 3 133
236 339 432 535 638 7321 8324 9327. Okey, dan kemudian kita teruskan dengan sifir 6 ataupun dalam bahasa Cina 6的乘法6的乘法. Okey, dan kita ada garis nombor dekat sini lah. Dan robot ini dia kata 一个6等于2个3 2个6等于. Okey, dan dekat sini okey ada garis nombor 6, garis nombor 3 dan boleh cuba minta anak-anak untuk tengoklah okey apa persamaan mereka dekat sini. Okey, dan dekat sini sifir 6 166 262 3618 4624 5630 6636 7642 8648 9654. Okey, dan kemudian okay, kita ada lagi sifir 9 9的乘法9的乘法. Dan dekat sini okey dia kata 如果有9盏烛台共有多少根蜡烛. Okey, 如果有9盏烛台共有多少根蜡烛. Dan dia tanya kalau 如果有 ada 9盏. Okey, 盏ini adalah penjodoh bilangan lah untuk sesuatu yang macam lampu. Okey, tapi dekat sini jutai ini bukan lampu, jutai ini adalah pemegang lilin. Dan dia kata kalau ada 9 pemegang lilin, kong you toshao ken laju, jumlahnya ada berapa? Ken ini juga penjodoh bilangan. Okey, iaitu batang. Dan laju ini ada maksud lilin. Okey, dan dia kata wo hu huan cheng shu lai ji xuan da'an. Okey, dan dia kata saya saling bertukar nombor ataupun nombor darab itu untuk kira jawapan. Okey, ji xuan ini ada maksud kira lah. Okey, dan dia kata wo zhe yang ji xuan, saya kira macam ini. 9 19 18 18 28 27 27 37 36. Okey, dan dia tambah 10 tolak 1. Okey, dan ini cara kira lah untuk sifir 9 ini. Tapi kalau kita nak hafal sifir 9 ini, okey, hafal nombor sahaja, iaitu 199 29 18 39 27 49 36 59 45 69 54 79 63 89 72 99 81. Okey. Dan mari kita teruskan dengan sifir 7. 7 punya kali, 7 punya darab ataupun pendaraban 7. Okey, 7的乘法7的乘法. Dan okey, dan dia kata 248的乘法50的乘法369的乘法. Okey, dan dia kata sifir 2 48, sifir 5 dan 10, sifir 3 6 dan 9. Dan soalan daripada robot ini dia kata 7的乘法能归入任何一组吗？为什么7的乘法能归入任何一组吗？为什么? Dan dia tanya sifir 7 boleh 归入ini ada maksud dimasukkan ataupun di kategori masuk ataupun dikategorikan lah dekat mana-mana satu kumpulan ke. Dia tanya macam itu, ataupun boleh dimasukkan ke mana-mana satu kumpulan ke. Okey, dan kemudian kalau boleh kenapa, dan kalau tak boleh kenapa. Dan dekat sini sifir 7 177 274 37 21 47 28 57 35 67 42 77 49 87 56 97 63. Okey. Okey, dan saya rasa itu sahaja untuk video kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam video yang akan datang. Dan
InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.